A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita buka majlis kita tengah hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatufu alaihim bildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, apa khabar? Semua sihat ke? Alhamdulillah sihat lah. Syukur Allah pilih kita lagi dan lagi dalam majlis ilmu ni. Moga-moga dalam majlis ilmu ni, walaupun mungkin dalam 100% ustaz tu cerita, kita keluar 80% dah lupa kan. Yang tinggal mungkin 2-3%. Tapi itulah fitrah ilmu, dia memang sifatnya liar tau. Dia senang lupa tau. Dia senang untuk kita macam, aku pernah belajar tapi macam mana aku nak cerita kan. Biasa jadi macam tu kan. Ilmu tu memang sifatnya liar. Sebab itulah bila kita tinggalkan ilmu tu, majlis ilmu tu, dia akan mudah untuk kita lupa. Sebab tu bila Allah beri kita taufik hidayah untuk sentiasa ada dalam majlis ilmu ni, moga-moga dengan ilmu tu ada limpahan cahaya masuk dalam hati kita. Dan walaupun ilmu-ilmu tu kita lupa, tapi tetap juga pahala pengampunan tu tetap ada untuk kita yang duduk dalam majlis ilmu. Baik. Kita itu hari berhenti ayat ke berapa? Yang ke-16. Okey. So kita hari ni akan masuk pada ayat ke-17. Kalau ingatlah, sebelum ni saya ada cerita tentang anak Ananda Krishnan kan. Yang mana akhirnya dia telah memilih jadi Sami Buddha kan. Meninggalkan kekayaan walaupun ayahnya meninggalkan harta yang sangat banyak, bukan juta tapi bilion kan. Tapi telah memilih sebab dia merasakan bahawa kenikmatan kat dunia tu tidak boleh dibeli akhirnya dengan duit, tapi dengan ketenangan. Cuma dia pilih jalan yang moga-moga Allah bagi taufik hidayah untuk kembali pada agama Islam insya-Allah. Okey. So masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala detailkan tentang golongan yang ketiga. Kita pun dah dengar sebelum ni ada 3 golongan. Golongan yang ketiga ni yang kita nak target jadi, iaitu golongan As-Sabiqun. Okey, golongan As-Sabiqun ni Allah detailkan apakah perkara-perkara keadaan nikmat yang mereka dapat. Kenapa Allah cerita? Sebab Allah nak bagi kita motivation, kita kena usaha untuk dapat. Dan semua orang layak untuk dapat. Bahkan kita yang duduk kat surau ni, semua ada probability untuk dapat. Tak ada kata macam, tak adalah ni, tak ada, ni bukan akulah ni. So sentiasa kena bersangka baik dengan Allah. Sebab tu Allah cerita detail apa yang kau akan dapat kalau kau ni jadi golongan As-Sabiqun. Okey, jom kita tengok apakah lifestyle ataupun kehidupan orang-orang dalam golongan As-Sabiqun di dalam syurga. Ada dalam ayat ke-17, Allah sebut apa? Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Maksudnya mereka ini, golongan-golongan As-Sabiqun ni, mereka dilayani oleh anak-anak muda, lelaki, yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Okey, saya pergi satu-satulah supaya kita nampak kronologi dia. Yang pertama Allah bagi tahu golongan As-Sabiqun ni, mereka akan dilayani oleh kanak-kanak. Maksudnya anak-anak kecil. Tak sebut remaja, tak sebut dewasa. Kenapa? Jangan risau, saya bagi tahu jawapan dia. Pertama sekali, perasan tak? Energi, kalaulah pelayan tu pelayan yang dah berumur. Contohlah kita pergi kedai mamak, kedai tom yum kan. Kalaulah pelayan tu pelayan yang agak berumur, contohlah kita dah order dah ikan siakap 3 rasa, kita order telur bistik dengan nasi putih, contoh. Tiba-tiba kita teringin pula lah nak sambal belacan, lupa nak order masa
first tu. So bila kita panggil balik, kita kena cari ni, manalah pelayan tu, kena cari. Pertama, kalau kita dapat cari, pergerakan dia tu untuk sampai pada kita tu memang lambat lah sikit kan, sebabkan oleh faktor umur, faktor energi dan sebagainya. Tapi tuan-tuan bayangkan kalau pelayan itu adalah kanak-kanak ataupun anak-anak kecil kita. Ni bukan cerita remaja tau, ni kanak-kanak. Bila kanak-kanak, tuan-tuan perasan tak, pertama dari segi dia punya energi dia dahsyat. Mungkin kita pernah bawa anak-anak pergi playground. Ini jam kan ada yang modern sikit, indoor playground. Yang bayar tu satu hari boleh main lah kat sana. Tuan-tuan, pengalaman saya bawa anak-anak saya pergi main indoor playground tu kan, saya ingat dia ni boleh start tahan sejam mungkin dah, sebab lasak dia orang main ni, semua pula lelaki anak-anak saya ni kan. So bayangkan melompat, berlari pun semua, berpuluh-puluh basah baju. Saya ingat ini sejam ni settle ni, kita gerak balik. Saya tengok sejam pertama tercungap pun tak. Wah, ini sudah dahsyat. Saya pula dah penat tunggu dia orang tu. Aku yang penat, bukan dia orang yang penat. Tuan-tuan, hampir separuh hari ada kat sana, saya panggil balik pun tak penat lagi. Ada sekali tu anak saya tu dia macam terlelap tu. Sebab dah dahsyat sangat terlelap, saya kejut, dia bangun, dia sambung main balik. Wah, ni dahsyat. Seharian pun kalau kita biar dia main, dia boleh main dengan sangat energetik. Sebab itulah pertama sekali kenapa diletakkan Allah mention tentang kanak-kanak menjadi pelayan, supaya pelayan itu sentiasa energetik, bertenaga untuk melayani kita. Maknanya kita nak order apa, kita nak minta apa, semua akan ditunaikan. Itu pertama. Kedua adalah dari segi joyful tau. Contoh, tuan-tuan perempuan, cuba bayangkan kita berada di satu majlis keramaian yang dipenuhi oleh kanak-kanak yang sangat comel. Ramai budak-budak, ramai kanak-kanak, dan semuanya dalam keadaan gembira, happy, joyful. Apa perasaan kita waktu tu? We feel good, betul tak? So itulah Allah nak gambarkan keadaan di syurga nanti. Kita akan always rasa seronok dengan keberadaan pelayan-pelayan yang datang daripada umurnya kanak-kanak ni. Sebab kanak-kanak ni memang ada satu vibe yang memang akan menenangkan hati kita. Allah nak bagi tahu syurga yang sebenar, dia bukan macam kita faham. Cuma Allah nak membumikan ayat supaya kita dapatlah gambaran sikit. Allah bagi tahu dalam bentuk macam ni. Contoh, tuan-tuan pernah tengok tak? Contoh kita penat, kita balik rumah. Ni saya ingat part fotos yang tengah burn out, tengah sangat penat, mungkin boleh faham maksud saya. Balik rumah, kita penat dengan banyak urusan, dengan meeting lah, dengan kerja lah, kena dengan bos lah, dengan macam-macam benda lah kan. Masalah duit lah, loan tak bayar lagi lah, sewa rumah sangkut 2 bulan lah kan. Kita balik rumah, anak kita boleh datang kat kita dan dia cakap macam ni, "Ibu, terima kasih sebab dah banyak korban untuk kami. Terima kasih sebab ayah dah banyak susah payah untuk cari nafkah, untuk bagi kami belajar dan bagi kami makan. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu." Saya nak tanya, hilang tak penat kita? Dia macam hilang terus. Penat kita, bebanan kita, tekanan kita, walaupun kena maki dengan bos pun, dia hilang. Itulah kekuatan kanak-kanak. Kadang-kadang kanak-kanak dia mengending kat kita kan. Kadang-kadang dia tunjuk drawing dia kat kita, kadang-kadang dia borak-borak dengan kita. Benda tu sangat menenangkan kita. Sebab itulah Allah letakkan kanak-kanak sebagai karakter untuk melayani as-sabiqun ni dalam syurga, untuk sentiasa menyenangkan hati, melapangkan dada. Ketiga, mungkin kita akan ingat macam, oh ni budak-budak ni kalau aku dalam syurga, makin lama dia akan makin membesar lah. Kan biasanya begitulah fitrahnya kat dunia. Anak kita yang umur 2 tahun ini lagi, 10 tahun akan datang, dia bukan 2 tahun lagi dah, dia dah jadi 12 tahun. Tapi tidak bagi pelayan-pelayan kanak-kanak ni. Mereka akan sentiasa muda. Sebab tu Allah kata mereka akan kekal dalam keadaan muda tu, dalam keadaan energetik tu, sentiasa energetik, sentiasa dalam keadaan muda, ready untuk serve kita. Dan tuan-tuan, satu lagi, jangan ingat ini adalah anak-anak. Bila orang baca kan, orang rasa macam, oh ni mungkin budak-budak yang meninggal masa kecil dulu, dia jadi pelayan kat syurga. Bukan. Memang kata ulama tafsir kata, ini adalah kanak-kanak yang Allah telah cipta khas untuk jadi pelayan. Dia bukan kanak-kanak daripada dunia. Sebab kanak-kanak daripada dunia ni, dia dimasukkan dalam syurga bukan untuk jadi pelayan, tapi untuk dia menjadi orang yang menikmati nikmat di dalam syurga. Dia bukan jadi pelayan. Allah tak downgrade macam tu. So, itu salah satulah bila kita sebut tentang kenapa sebut anak-anak, kenapa tak sebut dewasa sikit kan? Sebab kan nak ada kelapangan, ketenangan tu, kesenangan tu, energetik tu, joyful every moment berada dalam syurga. Ini nikmat yang hari ni kita nak cerita. Yang pertama tentang golongan as-sabiqun, apa yang mereka dapat. Okey tak takat ni? Kita dapat pelayan-pelayan daripada kalangan anak-anak muda.
Okay, kanak-kanak. Bayangkan tuan-tuan kalau orang tua serve kita. Minta air, 5 minit, bau dia bergerak ambil air. Lepas tu kali dah bagi serve, minta lagi. Boleh tak minta bagi satu air lagi? Tadi kenapa tak minta? Kan minta siap-siap dulu kan senang. Dah kena ulang alik contoh kan. Kan dia macam tu lah kan. Kalau tua lah. Sebab tu tak digambarkan tentang orang tua, orang dewasa, tapi dia sebut tentang kanak-kanak. Okey, boleh kita pergi pada next. Ayat ke-18. Bi'akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Dengan membawa, okey, pelayan-pelayan tu yang melayan kita ni, ahli syurga ni insya-Allah, dengan membawa piala-piala ataupun gelas-gelas minuman dan teku-teku serta bekas atau gelas yang berisi arak yang diambil daripada sungai yang mengalir. Okey. Dalam ayat ni nak menggambarkan bahawa nanti gelas-gelas minuman kita ni sebagai ahli-ahli syurga golongan as-sabiqun ini, dia datang dengan gelas-gelas yang berisi air dan sentiasa ada air di dalamnya. Contohlah tuan-tuan, sekarang ni saya minum air. Contoh. Dia makin kurang kan? Nanti dalam syurga, gelas ini dia tidak akan berkurang, sentiasa ada isi. Sentiasa dia top up air itu. So kita akan always minum. Dan juga dalam air ni juga ada air yang diisi dengan arak daripada sungai yang mengalir. Kenapa sebut mengalir itu nak bagi tahu dua perkara. Pertama adalah arak dalam kita punya mindset kita, kalau aku minum banyak apa jadi? Ni mesti mabuk kan? Tetapi tidak di syurga. Kita minum arak di syurga, dia tidak memabukkan, bahkan tak memberi kesan negatif dan juga side effect kepada kita. Apa saja yang kita consume dekat syurga, dia tak akan bagi kesan buruk. Kita ini lagi, contohlah makan kunafa pistachios coklat, ataupun makan tiramisu. Sekarang kan tengah hype kan, tengah dahsyat. Saya pergi Coffee Bean semalam kan, siap letak kat depan tu, minta maaf, tiramisu kami sold out. Saya pun baru tahu, kat sini pun ada jual ke? Macam aku main cepat lagi. Tuan-tuan tahu tak, bekalan pistachios secara global sekarang ni ada masalah. Supplier tengah ada masalah nak supply pistachios. Sebabkan oleh ni lah kita punya viral ni. Sebab dia kan bukan viral kat negara kita je, viral kat seluruh dunia sebab daripada TikTok ni lah. Tuan-tuan bayangkan kalau kita makan kunafa, tuan-tuan pernah rasa tak kunafa pistachios tu? Pernah? Tak pernah? Oh, tak pernah. Abang mau tak buka TikTok lah tak tahu, tak ada pun kan. Tuan-tuan tahu tak, ini jam orang memang gila dengan tiramisu, dengan kunafa pistachio coklat tu. Memang gila-gila punya, memang dia macam eager nak makan tau. Saya teringin juga nak makan, tapi saya fikir macam, ini mesti manis punya. Tapi itulah, saya belum sempat habis berdoa, ada orang bagi kat saya. Kan mungkin sebab saya tak, adakah sebab saya da'i? Tuan-tuan ada orang bagi kat saya. Lepas tu saya pun makan. Tuan-tuan manis dia tuan-tuan. Memang meninggal tuan-tuan, manis dia. Memang itu last lah aku makan. Dia bagi 4 kat saya. 1 je saya makan. Lepas tu saya tak makan dah. Ni mengarut. Ini kalau makan ni confirmnya aku dah tak boleh bangun dah ni. Tuan-tuan, saya pelik macam mana orang boleh makan sangat banyak, dia boleh makan, kerap makan. Cuma tuan-tuan satu part lah, bila makan benda tu, kita tak belajar, doktor pun kita tahu dah apa jadi kat kesihatan kita, betul tak? So bila kita makan, kita ada kerisauan, ni kena kencing manis. Ni bukan pasal pistachios, coklat, kunafa ni je. Apa-apa saja makanan, kita takkan konsum berlebihan. Kita tahu, air ni pun sebenarnya tak boleh konsum banyak sangat pun. So dia akan bagi efek pada kesihatan badan kita. Walaupun air ni air kosong. Apa saja dekat dunia ada limitation, tapi tidak di syurga. Kita boleh belasah, kita boleh makan dan minum apa saja tanpa fikir. Dia tak ada kat ahli syurga ni aku minum nanti kencing manis tak? Bukan. Ni nanti kat syurga ni kalau kau makan banyak ni darah tinggi, doktor marah ni. Tak ada. Benda tu takkan berlaku di syurga. Dia hanya berlaku di dunia saja. Tak ada rosak buah pinggang nak kena dialisis pula kat syurga. Tak ada. Ya, tak ada. Ya. Kita takkan buang air kecil, takkan buang air besar. Semuanya akan keluar dalam bentuk peluh. Dan peluh itu dalam bau haruman kasturi. Sebab di syurga tak ada najis, tak ada benda-benda busuk, benda buruk tu tak ada. Hanya dekat sini. Jadi tuan-tuan jangan tanya saya, dekat syurga ada toilet tak? Tak ada. Tak ada. Semua yang bersih-bersih je, yang cantik-cantik je, yang baik-baik saja ada di dalam syurga. Jadi Allah nak bagi tahu kita akan menikmati, dah ada pelayan, kita akan minum apa saja minuman yang kita nak, sentiasa orang top up dan diminum pula dalam gelas-gelas yang dicipta, dibuat daripada
emas. Tuan-tuan, ini hari kita beli emas untuk kita sangkut dekat kita punya leher, betul tak? Letak kat kita punya pergelangan tangan. Kita beli mahal ni untuk kita letak kat kita punya tangan dan anggota badan. Nanti dekat syurga, emas ni hanya digunakan untuk letak air je. Punya level itu saja emas. Nak bagi tahu bahawa kekayaan yang ada dekat dunia ni nanti dekat syurga lagi dahsyat kita akan dapat. Okey, itu tentang ayat ke-18. Boleh saya proceed ayat ke-19? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, ke-19. Allah sebut apa? La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya. Itu yang saya sebut tadi lah, tentang orang yang makan, dia tak ada kerisauan sakit ke, mabuk ke, kecil manis ke, buah pinggang ke, jantung ke, tak ada. Dia akan menikmati minuman ataupun makanan. Kita just enjoy the drinks dekat dalam syurga. Itulah lifestyle orang yang digolongkan dalam kalangan as-sabiqun. Itu ayat ke-19. Tuan-tuan nak tak saya share lagi? Apa lagi lifestyle orang-orang dalam syurga, golongan as-sabiqun, boleh ke? Tadi apa tadi pertama tadi? Dapat pelayan daripada kanak-kanak. Dihidangkan makanan minuman daripada gelas-gelas emas, daripada air minuman, daripada arak dan sebagainya. Okey. Pelayan dah dapat, air dah dapat. Okey, next apa yang akan dapat? Kita kena kira ni semua motivation kita untuk masuk syurga, golongan as-sabiqun ni. Selepas air, kita akan dihidangkan dengan buah pula. Itu ada pada ayat ke-20. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Dan juga dibawakan kepada mereka, yakni golongan as-sabiqun ini, buah-buahan dari jenis yang mereka pilih. Okey. Saya tis sikit ayat bawah, dan kita ke belakang balik. Okay, tuan-tuan cuba tengok Tadi dapat air, lepas tu sekarang makan buah. Lepas tu ayat apa yang bawah tu? Serta mereka diberikan daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini. Okey. Tuan-tuan tak pernah tak orang pesan macam ni, orang cakap, engkau ni sebelum makan kau kena makan buah dulu. Pernah tak dengar macam tu, tuan-tuan? Ini apa? Ini sunnah Nabi ni. Tuan-tuan tak, sebenarnya tak ada pun hadis pasal tu. Tak ada satu pun hadis pasal Nabi makan buah dulu baru makan daging ke, makan nasi ke, makan roti ke. Tak ada. Tapi dalilnya ada kat mana? Inilah dalilnya. Orang-orang di dalam syurga, sebelum dia makan makanan yang utama tu, dia minum air dulu dan dia makan buah dulu, dan baru dia makan makanan utama tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau dari segi medical sekalipun, bila kita minum air dulu dan kita makan buah kan ada fiber kan, so kita takkan makan banyak sangat kita punya makanan utama tu, dan kita akan cepat kenyang. Dan satu part dah tuan-tuan, sebelum saya nak proceed cerita pasal apa kita akan dapat dalam syurga nanti, ahli-ahli syurga, mereka telah bawa habit ahli syurga tu semenjak dekat dunia lagi. Maknanya untuk kita nak melayakkan diri kita dan masuk syurga, sifat-sifat ini kita kena bawa since dekat dunia lagi. Maknanya kita punya kebiasaan kita dalam syurga tu telah terbiasa sejak kat dunia. So apa saja yang saya akan sebut ni tuan-tuan, kita dah kena start buat dekat sini. Apa saja yang disebut dalam Al-Quran ni. Okay, nanti saya beritahu, mungkin tuan-tuan macam tak faham lah apa maksud arak tak boleh. Arak tak boleh. Air je boleh, air boleh. Dia ada satu part nanti tuan-tuan akan nampak ni. Oh, aku faham maksud da'i. Maksud da'i, apa kebiasaan dalam ahli syurga, itu aku kena buat sekarang. Okay, nanti saya akan cerita. Okay, pertama sekali tuan-tuan, kita balik pada ayat ke-20 tadi. Dan juga dibawakan pada mereka buah-buahan daripada jenis-jenis yang mereka pilih. Soalan saya, kenapa kena pilih? Adakah buah yang busuk dekat syurga? Adakah buah yang buruk dekat syurga? Kenapa nak kena pilih pula? Tuan-tuan, kenapa ahli syurga pilih? Bukan sebab ada buruk ataupun baik. Bukan ada yang rosak ataupun yang tak rosak. Tetapi untuk memberitahu pada kita, signal pada kita, ahli syurga dia sangat teliti dalam apa yang dia pilih untuk dimakan. Dan dia telah terbiasa sejak dekat dunia. Kita pula tuan-tuan, saya lah especially, dulu, kan saya pernah cerita kat sini, kita nak pergi makan mana-mana tempat kedai, semua berdalilkan apa? Dua. Pertama, berdalilkan virality. Kalau viral, pergi makan. Kedua, nak tahu halal ke tak, tengok ada orang pakai tudung tak dalam kedai.
Ni ramai pakai tudung ni, halal lah ni. Tengok orang pekerja kat situ orang Melayu, ini orang Melayu ni. Okey, pergilah makan kat sini. Tonton dekat mall kita kat Malaysia ni kan banyak restoran, betul tak? Banyak kafe. Tapi hati-hati, tak semua yang dapat persijilan halal ataupun yang betul-betul halal. Kadang-kadang kita tengok, oh no pork, no lard. Ni boleh dah ni. Muslim friendly, boleh dah ni. Tuan-tuan tak semestinya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kita lah, especially saya, sebab saya kan datang daripada sekolah Cina. So, bila saya dulu sekolah Cina, memang saya makan kedai Cina pun saya makan. Dulu. Moga-moga Allah ampunkan dosa saya lah kan. Semua langgar, semua makan, semualah dululah, cerita dulu. Cuma tuan-tuan, bila kita dah ada sedikit kesedaran particular, kita akan particular dengan apa saja kita nak bawa masuk dalam perut kita. Sebab itu akan mempengaruhi perangai kita, sifat kita dan juga emosi kita. Kadang-kadang kan anak-anak kita cepat marah, baran, tak dengar cakap. Cuba tengok apa yang dia makan dekat sekolah, apa yang dibeli kat luar sekolah. Itu dari segi kehalalan. Kan tuan-tuan tengok kopok kan macam-macam kan sekarang ni kan. Macam ni ada tanda halal kan, alhamdulillah, sebab kita dalam kuliah agama kan. So, tuan-tuan, kopok-kopok anak-anak kita beli tu, tuan-tuan cuba cek tuan-tuan. Kadang banyak yang tak ada halal tu. Kadang-kadang halal tu pun halal main tulis halal je. Kan dia tak datang daripada Thailand punya ke Indonesia punya ke Malaysia, tak ada. So mungkin itu boleh mengganggu bukan hanya dari segi dia punya fizikal, otak dia dalam dia nak belajar, tapi dia punya emosi dan akhlak. So jaga-jaga, hati-hati dengan apa yang anak nak konsum, dan kita juga apa yang kita konsum. Sebab tu ahli syurga mereka memilih buah. Tapi memilih itu bukanlah sebab buruk ataupun baik, tapi memilih nak makan buah apa ini hari. Kan aku nak makan buah jenis ni lah. Sebab ada pelbagai jenis buah yang ada dekat dalam syurga. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan kena lock. Hari ni tuan-tuan lupa apa saya sebut. Tuan-tuan kena ingat yang 4 ni. Syurga, setiap minit ada kejutan-kejutan baru yang Allah akan bagi kat kita. Setiap saat, setiap minit ada kejutan yang baru yang Allah akan bagi. Sebab tu ahli syurga tak pernah satu saat pun bosan dalam syurga. Contohnya tuan-tuan, hari ni kita makan satu buah, habis buah tu, kita akan makan pula buah yang lain ataupun daripada jenis yang sama, buah yang sama tapi rasanya sudah berbeza. Dan Allah akan boleh buat benda tu sampai selama-lamanya pun makin upgrade rasa tu. Berbeza. Itu pun cerita satu jenis buah. Ni belum cerita lagi makanan lain lagi. Ni belum cerita sambal belacan lagi. Belum cerita lagi makanan nasi goreng USA ke, siakap tiga rasa ke. Semua akan lain rasa dia tuan-tuan. Berbeza dekat dunia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan makan satu makanan favourite, contohlah tuan-tuan suka sangatlah makan contohnya cucur badak. Suka betul tuan. Tuan-tuan kalau satu hari tuan-tuan makan 10 biji cucur badak, berapa hari tuan-tuan boleh makan dengan makan itu saja? Seminggu dah tak larat dah, dah muntah. Tengok pun muntah. Sama juga tuan-tuan, kalau dalam konteks kita melihat syurga, dia takkan berlaku begitu. Dan sekali lagi saya ulang tuan-tuan, di syurga setiap saat ada kejutan dan manusia takkan pernah bosan. So untungnya orang yang berada di syurga sentiasa ada benda-benda baru yang Allah akan bagi. Rasa yang baru, experience yang baru, pengalaman yang baru. Sampai bila? Sampai bila-bila tuan-tuan. Itu the best part lah tuan-tuan kat syurga. Tuan-tuan dah ready kan masuk syurga? Tapi tuan-tuan, syarat masuk syurga tuan-tuan apa? Mesti mau mati dulu tuan-tuan. Jadi saya kena tukar soalan saya. Tuan-tuan dah ready nak mati? Tadi syurga kuat angguk. Boleh. Mati? Kejap. Sebab tu memang syarat untuk masuk syurga kan? Okey, jom kita pergi pada ayat ke-21. Allah sebut dalam Quran, serta daging-daging burung daripada jenis-jenis yang mereka ingini. Sama juga tuan-tuan, bukan hanya sekadar buah-buahan, tapi juga daging-daging burung. Tuan-tuan, bila sebut daging burung ni, dia bukan daging burung yang ada kita makan kat dunia. Definitely takkan pernah sama. Dia adalah upgraded version dan tak ada satu manusia pernah makan pun daging-daging burung daripada syurga, tak pernah. Kita hanya makan kat sini je. So kat sana, macam saya sebut tadi, Allah sedang membumikan ayat bagi kita faham je sikit, gambaran sikit. Sebenar lagi dahsyat, jauh lebih dahsyat. Okay, serta daging burung daripada jenis-jenis mereka ingini. Maknanya ada pelbagai jenis rasa daging-daging yang ada dekat dalam syurga. Okey, setakat tu je ke? Belum lagi. Allah tambah lagi. Tuan-tuan dah berapa dah tadi? Tadi ada pelayan, dapat minum, buah, daging burung. Okay, lepas tu dapat apa lagi? Okay, part ni saya ingat Abang Razak akan lebih celik lah mata dia. Okay, kenapa? Wahurun ain, dan mereka dilayani bidadari bang. Oh,
yang cantik parasnya. Okay. Sebelum saya nak cerita explain lebih, tuan-tuan, Allah ni cuba mula nak bagi motivation kat kita ni, dia bukan sekadar cerita nanti ada bidadari, tapi Allah spesifiknya lagi bidadari tu macam mana. Tuan-tuan, dah ready dah? Abang Razak dah ready ke untuk tahu ni? Okay, untuk tahu dia punya detail tentang bidadari tu, kita tengok pada ayat ke-23. Okay. Pada ayat ke-23, Allah explain tentang bidadari ni seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan kalau pernah tengok mutiara tu, dia bukan seketul tu dekat laut. Dia ada cengkerang, betul tak? Tu panggil cengkerang kan? Dia ada shell tu kan, yang melindungi mutiara tersebut. Dan mutiara ni dia bukan senang-senang tepi-tepi jalan kan. Kat jalan Yat Kuan Seng ni ada, dia tak ada kat situ. Dia perlu pergi kepada tempat-tempat laut-laut yang ganas, yang boleh melibatkan risikokan nyawa untuk dapat. Dan mutiara tu memang tak boleh disentuh, susah disentuh sebab cengkerang tu yang sangat kuat. So gambaran nak bagi tahu bidadari yang bakal Abang Razak dan juga semua dapat ni adalah bidadari yang memang dicipta untuk spesifik layan kita je, takkan berkongsi. Itu pertama. Yang kedua adalah, itulah bidadari yang tak pernah disentuh oleh mana-mana manusia. Kan? Maknanya, kitalah orang pertama yang menyentuh dia. Kitalah orang pertama yang dilayani. Dan hanya kita saja yang akan dilayani. Dan dahsyatnya bidadari syurga ni, tuan-tuan perempuan. Abang Razak macam fokus okay. Dahsyatnya bidadari syurga ni, mereka akan semakin lama semakin cantik. Dia takkan semakin lama semakin tak cantik. Tuan-tuan, Ratu Cantik 1998, ini jam jadi apa? kan dah tak apa-apa jadi dah tuan-tuan. Walaupun itu adalah peak dia 1998, tuan-tuan, maksudnya Miss Universe, maksud satu dunia tu dia paling cantik lah tuan-tuan. Tapi tahun 2023 apa jadi dekat dia? Akan berlaku perubahan. Sama juga kita ni manusia ni memang akan berlaku, makin lama makin tak handsome, makin lama makin tak cantik. Saya selalu sebut benda ni untuk remind pada kita bahawa dekat syurga dia tidak begitu, tetapi dia akan makin lama makin cantik. Tuan-tuan tak tahu nak imagine macam mana kan, macam mana makin lama makin cantik tu. Sebab kat dunia ni kita ada limitation tau, cantik takat ni je, dah tak ada lebih cantik dah. Tapi bila kita sampai dekat syurga tuan-tuan, dia lagi cantik daripada ex-girlfriend kita. dia lagi cantik daripada siapa-siapa manusia kita pernah jumpa. Ini cerita pasal bidadari. Contoh kalau cerita bidadari saja, dia akan ambil masa sejam. Tu mungkin ada kuliah lain nak cerita pasal bidadari saja. Cuma ada good news untuk para muslimat. Cerita bidadari kita orang ni apa? Kan? Mesti ada rasa macam tu tak? Macam untuk lelaki je kita orang ni macam ni kira kan? Tuan-tuan, perempuan, especially perempuan kan, bila Allah sebut tentang kecantikan dan kehebatan kesucian bidadari-bidadari dalam syurga, sebenarnya dia sedang meningkatkan darjat wanita-wanita yang jadi ahli syurga juga. Kenapa? Secantik macam mana pun bidadari-bidadari syurga yang digambarkan dalam hadis ataupun kata-kata ulama berdasarkan ayat Quran, dia tetap tak boleh beat puan-puan yang masuk syurga. Bayangkan tuan-tuan, isteri tuan-tuan yang kat dunia ni upgraded version. Facelift. Begitulah. Facelift ini jarang aku sebut jarang. Begitulah kan tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, isteri kita tu dekat syurga dah lain dah. Dan bidadari-bidadari yang kita rasa cantik sangat tu, isteri kita lagi cantik. Macam mana tuan-tuan? Tak boleh imagine kan tu lah. Tapi itulah gambaran-gambaran nak bagi tahu betapa Allah kurniakan kepada wanita-wanita ni kelebihan makin lama makin cantik. Dan di kalangan wanita juga Allah kurniakan kepada mereka ni, tuan-tuan tahu tak, dalam syurga ni ada tempat boleh shopping, boleh membeli belah. Kita boleh beli belah kat sana. Tapi dia tidaklah kita nama sebagai macam pavilion ke TRX ke. Dia lebih dahsyat lagi daripada tu. Sebab tahu wanita ni keinginan dia, Allah tahu keinginan nature wanita tu, dan itu akan kita sambung nanti dalam syurga.
Untuk kita beli belah, kita pilih baju kan, kita pilih kasut, kita pilih pakaian, dan benda tu kita akan nikmati keseronokan tu makin lama makin dahsyat. Tuan-tuan pernah pergi TRX tak? Tak pernah. Saya tak pernah orang KL, duduk KL apa, kerja kat KL, tak pernah. Maknanya tuan-tuan memang pergi kerja, masjid, rumah. Kerja, masjid, rumah. Itu je. Masya Allah. Patut lah dahsyat tuan-tuan Maksudnya saya lah paling teruk kat sini. Saya pergi TRX saya pergi bawa anak-anak, lepas tu kali kedua saya pergi lagi. Masuk kali ketiga tuan-tuan, saya macam bosan gila TRX ni. Macam ni je ke? Bosan gila. Dulu kan saya rasa Pavilion tu paling best lah. Pavilion. Dulu lah zaman-zaman saya sekolah dulu. Ini jam lagi Pavilion rasa muntah dah, tak larat dah. Macam ni je ke? Dah lah aku tak boleh beli apa-apa. Lalu depan, contohlah kedai-kedai mahal-mahal kan, Hablo ke, apa tu, AP punya jam ke, Rolex ke kan, kita boleh tengok je lah kan. Tuan-tuan, dia tak seronok dah. Tapi tidak di syurga, dia akan makin lama makin seronok. Dah lah makin seronok, boleh beli pula tu, boleh ambil pula tu, boleh pakai pula tu. Itu perbezaan tuan-tuan kalau nak cerita di dalam syurga. Okey, cuma dekat part ni menarik tuan-tuan. Lepas Allah sebut tentang seperti mutiara lah, bidadari ini akan tersimpan sebaik-baiknya, akan di-reserve untuk ahli-ahli syurga. Wanita-wanita akan diberikan nikmat nikmat unlimited. Tapi dekat part ni tuan-tuan kita kena fokus lebih. Apa dia? Jazaa'am bima kanu ya'malun. Apa maksud jazaa'am bima kanu ya'malun? Semua yang saya cerita tadi tu, semua yang Allah sebut tadi tu, bermula daripada pelayan kanak-kanak sampailah dekat bidadari yang disimpan seperti mutiara ini, semua itu adalah balasan ataupun ganjaran bagi mereka yang buat amal, beramal. Allah tak sebut tadi ini balasan untuk orang beriman. Tak sebut pun. Ni tak ada konteks beriman pun kat sini. Allah sebut untuk orang yang beramal. Kenapa Allah sebut orang yang beramal? Kan ya'malun. Kenapa Allah tak sebut yu'minun? Kenapa ya'malun? Sebab Allah nak ajar kita, beriman saja belum cukup. Sebab ada je orang yang dia declare dan dia ucap kalimah syahadah, dia percaya yang Allah ini Tuhan, Rabb, Nabi adalah sebagai Rasul, tapi tetap tak semayang, tetap langgar perintah Allah, tetap tak lakukan apa yang Allah minta kita untuk buat. Jadi Allah nak beritahu, orang dalam syurga adalah orang yang dia bukan sahaja mengaku Allah itu Rabb dan Nabi adalah Rasul, tapi mereka walk the talk. Apa yang mereka sebut, itu yang mereka buat. Sebab tu tuan-tuan, cuba tengok diri kita ni, apa yang kita janji dengan Allah, kita buat tak di luar solat? Kita kan janji macam-macam dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa maksudnya tuan-tuan? Sesungguhnya hidup, solatku, ibadatku, hidupku, matiku, ini semua untuk engkau je ya Allah. Kita janji sungguh-sungguh dekat Allah setiap waktu solat. Tapi di luar solat, tunaikan tak janji ni? Yang tu patut kita tengok. Sebab untuk kita jadi golongan sabiqun, mereka adalah orang-orang yang walk the talk. Apa yang janji dengan Tuhan, itu yang dia akan buat. Ya Allah, hidup aku ni bukan untuk manusia, tapi aku hidup untuk engkau ya Allah. Aku buat semua ni untuk aku sukakan kau ya Allah. Aku hidup bernafas hari ni memang untuk engkau je ya Allah, bukan untuk orang lain ya Allah. Orang lain tak hargai aku pun tak apa ya Allah. Orang lain tak cakap terima kasih ke aku pun tak apa ya Allah. Jadi engkau pandang aku ya Allah. Solat aku hari ni memang untuk engkau. Ibadah aku hari ni, aku datang kerja hari ni semata-mata untuk engkau ya Allah. Hidup aku untuk engkau, dan aku nak mati nanti pun dalam keadaan aku jadi hamba engkau ya Allah. Inilah orang yang menunaikan janji-janji dia. Dia ni orang yang walk the talk. Tuan-tuan, banyak janji-janji kita yang masih belum kita langsaikan lagi, especially dengan Tuhan tuan-tuan. Janji kita dengan manusia ni kena langsaikan pun kerana Allah. Contoh tuan-tuan, salah satu, kenalah Al-Fatihah yang kita sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau saja ya Allah aku memohon, saat aku beribadah, aku sembah, dan hanya kepada engkau sajalah aku mohon pertolongan. Betul tak? Tapi dalam hakikat kehidupan kita tuan-tuan, ada tak masih lagi tersisa pergantungan kita pada pasangan kita bila kita ada masalah?
Pergantungan kita pada makhluk bila kita ni ada kesusahan. So kalau ada, maknanya kita belum betul-betul lagi berada dalam penunaian janji kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. By right tuan-tuan, memang hidup kita ni memang kita abdikan hanya untuk Allah. Dan kalau ada masalah, Allah jadi nombor satu untuk kita minta tolong, bukan jadi nombor akhir. Selalunya saya akan jadikan Allah ni akhir lah. Sebab bila ada masalah, kita cari manusia dulu, minta tolong manusia dulu. Tapi sepatutnya Allah dulu yang nombor satu. Ya Allah, aku ada masalah ni, tolong aku ya Allah. Aku tengah serabut ya Allah. Aku tengah ada masalah kerja ya Allah. Aku tengah ada masalah rezeki ya Allah. Aku ada masalah rumah tangga ya Allah. Tolong aku ya Allah. Dan baru ikhtiar. Sebab bila kita letakkan Allah tu akhir, itulah tanda kita tak meletakkan Allah tu sebagai pergantungan utama dalam kehidupan kita. So itu reminder lah untuk kita, saya especially, untuk bagi tahu golongan yang dapat semua nikmat-nikmat ni adalah mereka yang beramal dengan keimanan yang mereka telah mengaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya Islam dan iman tu hanya dekat bibir kita tapi tak ada pada amalan kita. Tonton pagi tadi kan saya dekat Zayan kan. Direct sangat apa. Ada satu soalan tau, hang juga saya nak jawab. Pagi tadi full of soalan-soalan bersifat seksual. Suami gay, kawan-kawan dia dulu pasangan gay, apa dia ada satu term yang baru ni, seks online. Saya dengar saya pun tak faham, seks online macam mana buat online kan. Tapi semayang. Dia kata, soalan dia tu, saya semayang tapi saya masih tak boleh tinggalkan seks online. Buat seks secara online. Kepala saya, abang macam boleh, abang boleh relate bang? Tak boleh kan? Cepat betul ke abang giling? Abang bagilah masa sikit. So macam, saya macam hang juga apa, tapi bila dia explain pun saya faham. Tu kalau saya nak cerita sini macam tak best pula. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, dia punya statement adalah saya semayang tapi saya tak boleh tinggalkan benda-benda yang bersifat seksual. So kan Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada dua perkara. Pertama adalah fahsya', kedua adalah munkar. Apa tu fahsya', apa munkar? Fahsya' ni adalah dosa yang bersifat seksual. Addiction pornografi, suka tengok benda-benda haram dan yang lain-lain tu semua tu, itu adalah fahsya'. Yang kedua adalah dosa-dosa selain fahsya', itu mungkar. Solat memang boleh cegah dua benda ni, tapi saya semayang tapi saya tak boleh tinggalkan benda ni. Saya dah addict sangat dah dengan benda ni. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, dia balik pada ayat yang kita sebut tadi tu, kita jangan hanya lafazkan tentang kita ni beriman, tapi iman kita ni akan diuji oleh Allah. Melalui apa? Addiction ni lah. So bila kita ni ada kecenderungan, aku sebenarnya addict lah dengan benda ni, aku sebenarnya memang suka tengok benda haram ni, tapi aku semayang. Sebenarnya Allah sedang nak tengok keimanan kita. Betul ke kau beriman? Aku bagi kau addiction ni, aku bagi kau ujian ni, kau boleh hadap ke tak? Jadi bila kita lulus ujian tu, boleh tahan diri kita daripada melakukan benda tu, kita tak buat benda tu, kita tak tengok benda tu. Maksudnya kalau kita buka TikTok, nampak benda tu, kita tak save dah. Nampak benda tu, kita akan scroll cepat-cepat. Ataupun nampak benda tu, kita tutup handphone kita, terus ambil Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Contoh kan. Itu adalah perkara usaha yang kita boleh buat, nak menunjukkan pada Allah, ya Allah, aku tengah usaha untuk nak validate keimanan aku, dengan aku beramal, dengan meninggalkan perkara yang kau haram. Inilah golongan yang akan dapat balasan sebaik-baiknya dalam syurga. Okey, tuan-tuan, kita nak habiskan 2 ayat terakhir ni boleh? Lepas tu kita habislah kuliah kita. Okey. Orang tengok pada ayat yang seterusnya. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Apa maksudnya? Okey, ini ganjaran seterusnya kepada mereka yang masuk dalam syurga. Sama balik tadi. Dapat pelayan kanak-kanak, dapat air, dapat buah, dapat air, dapat makanan, dapat bidadari. Next, inilah dia. Mereka tidak akan mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa. Kenapa diletakkan nikmat mendengar ni menjadi nikmat terakhir? Okey, sebab inilah nikmat
yang kita takkan boleh beli walaupun kita ada banyak duit. Okey, saya tak faham apa maksudnya. Tuan-tuan, saya nak tanya first tadi, kat dunia, boleh tak kita, kalau kita duit banyak gila lah, kita billionaire lah, multi-millionaire, kita boleh tak beli pelayan-pelayan daripada kalangan kanak-kanak untuk serve kita, boleh kan? Okay. Kedua, tuan-tuan, boleh tak kita beli gelas-gelas daripada emas untuk kita minum? Boleh. Tuan-tuan, boleh tak kita beli buah-buahan yang pelbagai jenis? Boleh. Boleh tak kita beli daging-daging burung kat dunia ni? Boleh. Berbagai jenis, kau nak apa grade pun boleh. Dan boleh tak kita beli pelayan-pelayan, perempuan-perempuan yang cantik-cantik kan untuk layan kita? Boleh tak kalau ada duit? Boleh. Tapi ini tak boleh. Apa dia? Orang-orang dalam syurga, mereka ini Allah akan lindung pendengaran mereka. Mereka tak akan mendengar sesuatu yang menyakitkan hati ataupun sesuatu yang buruk dan sesuatu yang sia-sia. Tuan-tuan, kat dunia ni walaupun kita ni banyak duit macam mana pun tuan-tuan, tuan-tuan boleh berhentikan ke mulut orang untuk cerita pasal kita, pasal buruk kita? Tak boleh. Engkau tak ada duit pun orang cakap, kau banyak duit pun orang cakap. Engkau tak ada kerja pun orang cakap, engkau ni jawatan tinggi kat sini pun orang cakap. So walaupun kita mati millionaire pun, kita ni famous macam mana pun, orang tak akan bercakap-cakap pasal kita, cakap buruk pasal kita. Tapi di dalam syurga, kita tidak lagi akan mendengar perkara-perkara yang buruk tentang kita. Kita takkan sampai benda-benda negatif, viral komen-komen netizen pasal kita dekat kita. Sebab di dalam syurga tu itself tiada lagi perkataan yang sia-sia. Tak ada lagi umpat-ngumpat, dengki-dengki. Contohlah tuan-tuan, kita dalam syurga kan, untunglah Abang Nazri tu, istana dia besar, macam mana cara nak jatuhkan dia? Tuan-tuan, tak ada tuan-tuan, itu takkan berlaku. Sebab orang dengki takkan masuk syurga. Sebab tu Allah tarbiah kita dengan ujian-ujian untuk buang dengki itu siap-siap. Dengki itu masalah hati kan. Sebab tu Allah masukkan kita dalam ujian untuk buang masalah hati itu. Dengki, iri hati, dendam. Buang dulu dengan ujian-ujian ni. Sebab tu tuan-tuan, Allah susun ujian ni untuk prepare kita jadi as-sabiqun. Bukan kosong-kosong saja-saja je uji kita dengan ujian. Dan tuan-tuan, bukan setakat itu saja. Ahli syurga ini, dia bukan hanya takkan dengar perkataan sia-sia, bahkan inilah ayat terakhir untuk hari ini, illa qalilan salama salama. Mereka hanya mendengar ucapan selamat, ucapan yang baik-baik di dalam syurga. Mana tuan-tuan, ganjaran seterusnya untuk golongan as-sabiqun lah, mereka akan dengar benda yang best-best je dalam syurga. Dan reflection saya terakhir untuk ayat ni adalah untuk ajar kita satu benda. Tuan-tuan, setuju tak kalau saya kata kita buat baik pun orang cakap, buat jahat lagi orang cakap? Setuju tak? Cuma satu benda yang kita kena akui juga, kadang-kadang orang cakap tu sebabkan pegangan kita juga. Mungkin kita punya mulut kita tak jaga, pegangan kita orang tak berapa suka. Kita pun ada pegangan kita tuan. Semua orang pegangan. Saya pun ada pegangan. Kita semua ada pegangan kita. Kita ada good side, bad side. Cuma tuan-tuan nak ajar kita untuk kita jadi ahli syurga. Kan saya sebut tadi, kena bawa sifat syurga sejak kat dunia lagi. Salah satunya, sifat yang kita kena bawa adalah tidak melayan perkataan yang sia-sia dalam hidup kita. Saya selalu sebut contoh ni, isu rumah tangga orang. Kalau kita nak jadi ahli syurga, kita dah kena stop ambil tahu pasal kisah rumah tangga orang. Tuan-tuan, keluar je lah daripada grup KRT tu, dekat Facebook tu, keluar je lah tuan-tuan. Kisah rumah tangga tu tak bermanfaat pun tuan-tuan. Stop cerita tentang perkara yang bukan urusan kita, sebab tu sia-sia. Sebab ahli syurga, mereka tidak mendengar perkara yang sia-sia. Dan untuk jadi ahli syurga tu, dekat dunia lagi dah kena biasa untuk tidak mendengar dan bercakap tentang sia-sia. Bahkan biarlah apa yang keluar daripada mulut kita semuanya salam. Semua yang baik-baik, yang menyenangkan hati orang, yang menenangkan hati orang, yang kalau orang dengar tu rasa you feel good. Tak ada pula engkau ni, aku tengok muka engkau ni memang kau ni akan su'ul khatimah lah aku tengok muka kau.
Wah, macam tu je dia cerita, dia cakap macam tu. Engkau ni su'ul khatimah tu tuan-tuan tahu kan. Ini memang kematian yang buruk ni. Wah, macam tu dia cakap kat kita. Padahal kita mungkin sebabkan lewat semayang je. Kan? Contoh kita ada urusan kan, meeting contoh kan, terlewat semayang sikit, su'ul khatimah kau ni. Tuan-tuan, boleh tak kita jadi orang yang tengok orang, engkau ni husnul khatimah. Kan sedap sikit dengar. Tengok orang buat maksiat, dia nak kembali balik, Allah mesti akan ampunkan kau. Boleh tak kita jadi orang yang macam tu? Bagi harapan pada orang. Dan inilah ciri-ciri ahli syurga. Cakap je menenangkan hati orang. Ni kan kita cakap je menyakitkan hati orang je. Tak kisahlah, kau tak boleh lah bagi alasan kau Negeri Sembilan, kau orang Melaka. Orang Melaka memang macam ni, menyakitkan hati orang. Wah, Tuhan kat akhirat nanti tak tanya pun orang mana? Melaka? Melaka tak hisap. Tak ada tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Tak ada tanya pun. Moga-moga bermanfaat untuk semua. InsyaAllah kita jumpa pada kesempatan yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah.